Gubernur New York Kathy Hochul pada Selasa menggesa pentadbiran Donald Trump supaya mengeluarkan bayaran balik tarif berjumlah $13.5 bilion selepas Mahkamah Agung Amerika Syarikat membatalkan pelaksanaan tarif besar-besaran yang diperkenalkan Presiden itu. Menurutnya, tarif berkenaan menyebabkan purata isi rumah di New York menanggung tambahan kos dianggarkan $1,751 sepanjang tahun lalu selain menjejaskan perniagaan kecil di negeri itu. Tegasnya, tarif yang tidak masuk akal dan menyalahi undang-undang itu hanyalah satu bentuk cukai ke atas pengguna New York, perniagaan kecil dan petani. Hochul menyertai Gubernur Illinois, J.B. Pritzker dan Gubernur California, Gavin Newsom yang minggu lalu turut menggesa Presiden dari Parti Republikan itu supaya memulangkan semula kutipan berkenaan susulan keputusan Mahkamah Agung. Ketiga-tiga gubernur daripada Parti Demokrat itu antara pencabar berpotensi dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat 2028. Tahun lalu, sejurus kembali ke White House bagi penggal kedua, Trump mengenakan kadar tarif berbeza ke atas kebanyakan negara di dunia. Langkah digelar sebagai Liberation Day itu berdepan cabaran undang-undang daripada komuniti perniagaan dan beberapa negeri di Amerika Syarikat. Jurucakap White House berkata Trump menggunakan tarif untuk melaksanakan dasar yang sebelum ini hanya diperkatakan oleh Demokrat. Laporan Reuters minggu lalu memetik ahli ekonomi Penn Walton yang menganggarkan lebih $175 bilion kutipan tarif Amerika berpotensi tertakluk kepada bayaran balik. Setiausaha Perbandaraan Scott Bessent sebelum ini berkata isu bayaran balik tarif itu akan ditentukan oleh Mahkamah Rendah.